Ni reruai apa ni? Kenapa saya ada kat sini? Hai korang, hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan di Hari Showcase SK Raja Chulan. Memang meriah. Jom ikut saya. Inilah kuih buah Melaka ataupun kuih onde-onde. Boleh saya nak try cuba buat? Boleh. Buah Melaka ni dibuat daripada tepung pulut dan juga pewarna lah, ikutlah warna hijau ke merah ke kita nak guna. Lepas tu kita gaul jadi dough. Kita buat bulat-bulat, masukkan gula Melaka. Bila dah siap, kita panaskan, didihkan air. Bila dah didih, kita masukkan tepung dough yang kita dah buat. Kita angkat, kita gaul dengan kelapa. Barulah siap, boleh dimakan. Boleh saya rasa tak cikgu? Boleh, ambillah. Rasa tengok. Sedapnya. Rasa apa? Manis? Manis? Ada pameran pakaian tradisional jugalah. Sesuai kembang, lepas tu baju Melayu, baju kebaya, baju putih perak dan lain-lain. Semua cantik-cantik. Kat sini ada permainan tradisional juga tau. Teringat masa dulu-dulu. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri. Ni reruai apa ni? Kenapa saya ada kat sini? Ini adalah untuk pengurusan kafanan jenazah. Terbaring sempit, seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi. Wah, ada jualan bandel. Cantik dan elok lagi ni. Murah pula tu. Hari ini saya ingin memamerkan aktiviti jualan baju terpakai sempena Hari Showcase TC 2025. Melalui aktiviti ini, kami dapat mengaplikasikan ilmu matematik dalam kehidupan sebenar seperti mengira harga, menolak baki, membuat kiraan diskaun dan keuntungan. Selain belajar matematik, aktiviti ini juga dapat mendidik kami tentang amalan kita semula, bercermat-cermat dan keusahawanan. Kami menjemput tetamu semua dapat memberi sokongan dengan membeli baju terpakai di gerai kami. Setiap pembelian sangat membantu kami meningkatkan kemahiran dan memudayakan nilai kelestarian. Dia terpakai ni dari mana? Sumbangan daripada sekolah-sekolah lain. Ada daripada cikgu-cikgu yang ada kat sekolah ni. Tahniah. Kena promote lagi tau. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Azhara binti Muhammad Bakri, wartawan cilik dari TVPSS Abisina Sekolah Kebangsaan Raja Chulan. Puan, boleh saya mengajukan 2 soalan? Ya, silakan.
Soalan yang pertama, adakah PBD boleh membantu murid bersedia menghadapi dunia sebenar? Okey, saya Puan Rabaniah Nur binti Hamdan, bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Utara. Merasakan bahawa kami sebagai warga PPD berpotensi untuk membantu murid-murid dengan membuka ruang dan peluang dalam menyediakan program pertandingan-pertandingan yang kita andaikan bahawa murid-murid banyak cabaran yang akan dihadapi di luar nanti. Sebagai seorang murid ataupun murid-murid yang sedang belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, kami sentiasa membuat program merangsang potensi murid bagi murid-murid bersedia. Okey, contoh kalau untuk persediaan murid-murid di sekolah rendah, sekolah menengah, kita ada pelbagai ruang untuk mengembangkan bakat dalam bidang STEM, potensi diri daripada segi ko-akademik dan pelbagai lagi. Okey, soalan yang kedua, apakah pandangan Puan tentang Hari Showcase di SK Raja Chulan ni? Okey, pertama kali saya mengucapkan tahniahlah kepada semua pentadbir sekolah, warga PIBG, guru-guru serta murid-murid kerana berani menerima cabaran untuk melaksanakan program showcase yang sangat bagus. Membuka minat murid, potensi diri murid untuk bercakap, mengeluarkan idea dan juga membantu guru-guru bekerjasama dalam satu pasukan yang sangat baik. Okey, sekian sahaja soalan daripada saya, wartawan cilik dari TVPSS Avisira Sekolah Kebangsaan Raja Chulan. Penat dan dahaganya. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung video. Seronok tak video kali ni? Kalau seronok, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye!